Aiskrim cream cheese yang lembut, gebu, sedap, cantik, menarik. Terus kebancuhan base, memandangkan dah banyak kali share, jadi saya tak tunjuk detail. Dalam periuk ni telah dicampurkan 2 tin susu pekat manis, 2 tin susu cair, 8 tin air, sukat guna tin susu. Kacau hingga tercampur sepati, hidupkan api dan masak atas api sederhana. Sambung kacau hingga susu panas atau beruap. Selepas itu, masukkan 2 sudu kecil esen vanila, 1 sudu kecil garam dan bancuhan tepung jagung. Hasil dari 6 sudu besar tepung jagung dibancuh dengan 1 cawan air. Kacau dan biarkan mendidih sekali lagi. Last, perisa cordial roast sebanyak 400 gram. Kacau rata. Sudah sebati, tutup api dan rehatkan sampai sejuk. Sementara menunggu adunan sejuk, sediakan cream cheese pula. Masukkan 1 sudu kecil cream cheese ke dalam plastik aiskrim dan tekan-tekan supaya nampak bercorak macam ni. Adunan sudah sejuk, bolehlah tuang ke dalam plastik yang dimasukkan cheese tadi. Isikan 100 ml setiap satu dan ikat macam biasa. Selesai, bekukan dalam peti sejuk semalaman. Siap! Cuba tahu!